serta semua ahli jawatan kuasa masjid dan tuan-tuan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Tajuk kita pagi ini ialah 3 fitnah besar pemetaan global pada masa kini. Ini kita nak belajar satu hadis. Hadis ni masyhur dan selalu orang sebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Abu Hurairah cerita Rasulullah ada bersabda. Rasulullah kata badiru bil a'mali. Kamu kena cepat-cepat untuk berebut amal. Kena berebut cepat-cepat. Buat cepat-cepat, segera-segera. Jangan lengah-lengah. Sebab apa? Fitanan. Kerana di sana ada satu fitnah, iaitu ujian. Rupa dia kaqita'il lailil muslim, seperti kepingan-kepingan malam yang gelap. Maksudnya fitnah tu bermula kalau daripada maghrib, makin tengah malam makin gelap, makin gelap, makin gelap, sampai kita tak nampak kita. Apakah kesan fitnah ini? Kesan dia, kemuncak dia, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Boleh membuat seseorang lelaki itu pagi-paginya lepas solat subuh beriman, tapi wa yumsi kafiran, masuk asar kafir. Tanda sini. Au yumsi mu'minan, ataupun pagi itu kafir, masuk asar jadi mukmin, wa yusbihu kafir, pagi esok kafir pula. Penat, maksudnya boleh tukar 2-3 kali sehari iman. Dan di waktu itu perbuatan mereka kamu boleh nampak. Di antara benda yang paling jelas, yabi'u dinahu, dia akan jual agama dia bi'ardin minad dunya, dengan harga yang murah daripada dunia ini. Jadi maksudnya, tuan-tuan sekalian, sikap manusia tu boleh berubah dengan kita pun tak faham sebab apa dia berubah. Tuan-tuan sekalian, sebab kita tak faham, dia perlih tiba-tiba utuh kerajaan. Tapi tak ada sampai jadi kafir. Cuma kalau nak kira apa masalah di perlis ni, DAP pun tak ada. Sama-sama kita juga. Tuan-tuan sekalian. Jadi fitnah ini besar. Tajuk dia ni. Jadi tuan-tuan, kita fokus secepat mungkin lah dalam masa 25 minit. Fitnah ini ada 3 peringkat. Peringkat pertama dia panggil ahlas. Peringkat kedua dia panggil sarak. Dan peringkat ketiga duhaima. Apa yang menarik dan kita kena kaji, sebab ini kerja besar. Bila Nabi kata badiru, kamu kena bersegera, bermaksud dia menuntut kita memerhati dan membuat kajian. Lepas tu hadis ini ada persamaan dengan hadis fitnah besar yang dia panggil hadis Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah menyebut fitnah itu ada 3 peringkat. Pertama ahlas, yang kedua sarak, dan yang ketiga duhaima. Apa makna ahlas? Pelana kuda yang melekat di atas belakang kuda dalam tempoh yang panjang. Maksudnya simbolik kepada perang yang tak berhenti-henti. Jadi menyebabkan orang lari lintang pukang, tak tahu nak ke mana. Kemudian peringkat kedua, lepas habis perang, dia panggil as-sarak, iaitu peringkat senang lena. Peringkat ini
Berlakunya fitnah kerana mewah. Lepas tu tuan-tuan sekalian, marilah pula fitnah yang ketiga dia panggil duhaimat, iaitu fitnah di mana manusia jadi tak tahu apa, tak tahu betul salah macam mana, sehingga akhirnya manusia ini seperti tadi, kafe pagi petang berimam, petang kafe, petang berimam pagi kafe, sampailah satu masa manusia ini akan terbahagi kepada dua kumpulan besar, dipanggil fustat, iaitu fustat ini selalunya merujuk kepada perkemahan besar. Kalau zaman dulu perkemahan besar lah. Kalau zaman lah ni kita panggil bandar-bandar besar ataupun kota-kota besar. Itu zaman kita. Maka akan terbentuk kota iman dan kota kafir. Tuan-tuan. Jadi tajuk ni tak habis ni hari-hari. Kita kena kaji untuk berpuluh siri lagi untuk tajuk ini. Sebab ini termasuk buku kedua yang kita sedang tulis. Buku pertama kita dah hantar kilang untuk cetak. Doakanlah tuan-tuan supaya benda tu boleh cepat siap dan kita boleh ada dalam tahun baru nanti. Jadi begini, kita pergi satu-satu. Ringkas-ringkas aja tuan-tuan dengar. Fitnah duhaimat ni kalau ikut pemetaan kita, kalau ikut zaman kita, tapi kita nak bagi tahu awal-awal. Oleh kerana hadis ni dia tidak sebut tahun bila, cuma hadis ni sudah disebut di zaman Nabi, sudah tentulah umat di setiap zaman akan mentafsir hadis itu mengikut zaman dia. Jadi salah ke kalau mereka buat begitu? Tak salah lah sebab Nabi sebut. Dan mereka akan tafsir mestilah mengikut zaman mereka duduk. Okey, cuma daripada zaman-zaman dulu sehingga kepada zaman kita, kita perhati sebab kita orang kemudian, kita boleh baca sejarah daripada zaman Nabi itu macam mana. Sampai naik Abbasiyah, Umayyah Abbasiyah, kemudian selepas itu pecah, lahir kerajaan-kerajaan lain seperti kerajaan Andalusia, kerajaan Fatimiyah dan sebagainya. Walaupun pelbagai bentuk kerajaan, tetapi Islam kuat. Islam masih kekal sebagai sebuah negara dan boleh memerintah sistemnya. Tetapi Islam ini betul-betul mula jahanam bila masuk tahun 1900. Jadi kita buat pemetaan, bukan kita tetapkan. Sebab ada sahabat-sahabat kita bila kita bincang tajuk gini, mana boleh tentukan tarikh? Tak ada. Bukan kita tetapkan, kita tak kata mesti. Kita kata nampak bertepatan. Kita tak tetapkan. Jadi untuk kalau kita kaji sejarah, memang pun Islam ini sejak daripada zaman Nabi sampai zaman kita, masuk tahun 1900, serangan ke atas Islam menjadi begitu kuat. Tuan-tuan sekalian. Jadi, apakah benda yang kita nak tengok? Mari kita cek satu-satu. Pertama, kita tengok fitnah Ahlas. Fitnah Ahlas ini, anggaran dia 1900 sehingga tahun 1945. Iaitu 45 tahun atau 50. Di mana seperti kita sebut, era ini tuan-tuan, era rapik kuda, perang tidak ditanggalkan daripada kuda. Tuan-tuan sekalian, walaupun perang pada zaman ini dah pakai senjata, tetapi kuda tu masih digunakan. Maka apa yang berlaku pada zaman ini, lari lintang pukang dan manusia semuanya berada dalam keadaan kacau. Di mana tuan-tuan sekalian, masing-masing menyerang sama sendiri sehingga memusnahkan harta dan keturunan. Itu dia. Jadi maknanya dia panjang. Jadi kalau ikut tafsiran sejarah, ini adalah dalam era perang dunia pertama dan kedua. Tuan-tuan sekalian. Dan era penjajahan serta kejatuhan
Khilafah Osmaniyah pada tahun 1924. Tuan-tuan tahu tak, Perang Dunia Pertama mula tahun 1914 sehingga 1918. Dan kerajaan Osmaniyah jatuh pada tahun 1924. Betul ke tidak? Jadi kalau kita tengok dengan sejarah tu, dengan pemetaan yang kita buat tu, itu betul. Zaman permulaan perang ke atas Islam. Jadi dunia mengalami dua perang besar. Perang dunia. Jutaan manusia lari, mati, kehilangan harta dan keluarga. Jadi tepat dengan sabda Nabi yang Nabi kata dalam perang ini akan yang berlaku ialah harabun, lari lintah pukat, waharbun, dan perang tak henti-henti. Tanyalah datuk nenek kita zaman Jepun dulu macam mana. Tuan-tuan sekalian, tu perang dunia kedua dah. Kesan dia apa dia? Kesan secara kepada Islam. Jatuhnya kuasa Islam. Pecah dunia-dunia Arab. Terutama selepas perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Tuan-tuan, tahun 1916 Sykes-Picot inilah yang telah berbuat perjanjian di antara negara-negara barat tadi untuk melahirkan sempadan palsu negara-negara dunia seperti yang ada hari ini. Tuan-tuan sekalian, kita cerita reka-reka dia. Jadi perang dunia, tuan dengar data dia, perang dunia pertama 1914, 1918. Apa kesan dia? Pecah wilayah Osmaniyah. Pecah. Dan perjanjian Sykes-Picot tadi 1960 lah, 1916 tadi. Kan 1914, 1918 tengah perang dunia pertama. Jadi celah-celah tu dia buat satu perjanjian pada tahun 1960 lah. 1916 nama dia Sykes-Picot, di mana dia telah membahagikan Iraq yang besar tu antara British dengan Perancis. Kerana dulu tuan-tuan sekalian, Iraq ni besar, termasuk Iraq yang ada sekarang, dan Syria tu juga dulu Iraq. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu sama tu kerajaan Ba'ath yang kuasai. Dan 1917 pula, tuan-tuan tahu dengar, ada perjanjian Balfour yang memberi fasa mandat British ke atas Palestin. Jadi British mula jajah dan dapat kuasa di Palestin melalui perjanjian Balfour 1917. Jadi kita cerita gitu je ni. Tuan-tuan kena cari sendiri sebab kita nak cepat. Kemudian Khilafah Utsmaniyah dimansuhkan terus pada berapa bulan? 3 hari bulan Mac 1924. Tuan-tuan sekalian. Jadi ini menyebabkan politik umat terkepung. Umat kosong, tidak ada khilafah. Lepas jatuhnya kerajaan Utsmaniyah pada 3 hari bulan 3, ingat molek. 3 hari bulan 3 1924. Lepas tu apa berlaku lepas tu? Tuan-tuan sekalian, pada tahun 1919 tu tuan-tuan, habis je perang dunia pertama. 1918, 1919 sehingga 1920 dan lebih kurang gitulah. Dunia-dunia barat ni bersatu belaka dah, berkumpul belaka dah dengan menubuh Liga Bangsa-Bangsa. Dia terus jatuh je. Sebelum jatuh kerajaan Utsmaniyah tu, dia dah buat dah Liga, maksudnya selesai perang dunia pertama, dia buat Liga Bangsa-Bangsa. Dia panggil Nation Leagues. Liga Bangsa-Bangsa untuk nak ganti empayar kerajaan lama. Jadi Liga Bangsa-Bangsa yang menjadi United Nations sampai sekarang ni tuan-tuan sekalian adalah sebenarnya satu pertubuhan bangsa-bangsa untuk ganti kerajaan Osmaniyah dan kerajaan-kerajaan mereka yang runtuh dulu. Tu. Sebab tu hamba kata apa? Kalau kira dari segi hukum, haram kita kerajaan Islam menyertai pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Tuan-tuan sekalian. Sebab sewaktu Liga Bangsa-Bangsa tu dia bukan bertaraf kerajaan. Dia tidak ada kuasa undang-undang. Tetapi apabila diisytihar kepada United Nations, maka dia jadi kuasa undang-undang, dia ada kedaulatan, dia seperti sebuah kerajaan. Dan United Nations yang ada ini tu akan berakhir menjadi one world government. Kerajaan satu dunia pada masa akan datang, iaitu pada tahun 2030 ke atas. Dia akan mula benda tu.
tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan sekalian, selepas Perang Dunia Pertama, berlaku kemelesetan besar. 1929 atau 1930 hingga 1940, tuan-tuan sekalian. Berlaku kemelesetan besar ekonomi dunia. Memang ekonomi meleset betul, tuan-tuan sekalian. Ingat tuan-tuan sekalian, meleset. Ingat ya, 1930 sehingga 1940. Boleh? Tuan-tuan ingat tarikh tu. Apa berlaku? Maka dalam tempoh itu berlaku kemelesetan besar. Berlaku lagi satu Perang Dunia Kedua. 1939 sampai 1945. Dan pada tahun 1940 lah tertubuhnya Bank Dunia dan IMF. Itu semua. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dikatakan taktik ini akan digunakan kembali untuk memporak-perandakan semula ekonomi dunia mulai tahun 2026. Tuan-tuan sekalian, ekonomi dunia akan diruntuhkan kembali agar orang semua tak ada duit. Orang semua tak ada sumber pendapatan. Jadi yang ada sumber pendapatan siapa? Kapitalis-kapitalis yang ada bank tu. Daripada puak-puak global elite yang kita sebutkan dulu. Rothschild dan kaki tangan, kuncu-kuncu dia. Mereka ni lah nanti yang ada duit, dan mereka ini akan kena miskinkan dulu dunia untuk membuat kawalan global selepas ini. Yang dia panggil totalitarian surveillance. Iaitu kawalan penuh ke atas dunia. Dan waktu itu, tuan-tuan sekalian, tahun 2030, dia akan paksa kita ikut teknologi. Tuan-tuan sekalian. Jadi inilah yang terlibat pada zaman fitnah ahlas sehingga tertubuhnya Bank Dunia. Ikut pemetaan zaman kita. Jadi yang nak tanya, berdasarkan tarikh-tarikh dan peristiwa tersebut tadi, betul tak? Sesuai tak 50 tahun? Panjang tak 50 tahun ni kuda perang? Panjang tuan-tuan. 2 perang besar dalam sejarah dunia. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Maksudnya perang seperti ini dalam sejarah zaman kita ni tak pernah berlaku sejak daripada perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena dengar baik-baik. Jadi siapakah yang terlibat dalam masa ini? Iaitu British, Perancis, Jerman, Osmaniyah dan Soviet. Inilah 6 kuasa. Dan penggerak dia siapa? Rothschild, Rockefeller. Council of Foreign Relations, iaitu dipanggil CFR, League of Nations, iaitu yang kita panggil Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Apakah hasil mereka daripada perang zaman ni? Hasil daripada perang itu, mereka boleh bina kilang senjata. Tuh, hasil perang. Perang mereka tu sebenarnya untuk dorong adanya keperluan bina kilang senjata, dan kita nampak persenjataan perang yang berada dalam laut, kapal, jet, apa semua sekali, secanggih yang ada hari ini, itulah hasil daripada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kemudian yang kedua, petroleum. Petroleum digali sebagai alat untuk mencipta petrodollar ataupun duit, ataupun mencipta bank, ataupun mewujudkan sistem riba. Maka dia guna petrodollar. Sebenarnya sebelum dia gali petrol ni, zaman tu kereta sudah pakai EV, electric vehicle dah. Sebelum adanya petrol dulu, kereta dah pakai bateri. Tapi mereka padamkan teknologi itu, dan pada masa tu, elektrik ni tuan-tuan sekalian, dia boleh pakai tenaga, guna sistem fizik, tenaga elektrik boleh dapat free. Sama sekarang ni orang duk tunjuk bagaimana generator menggunakan sistem kinetik. Iaitu boleh dapat tenaga free je. Kenapa mereka tak majukan benda tu? Sebab benda tu tak untung kalau majukan secara percuma. Dan sebelum elektrik kita duk ada ni, tuan-tuan, dulu free dah. Dan orang yang menciptanya, dia panggil Tesla ke mana-mana tu, telah pun mati dibunuh gitu aja. Tesla itulah yang asal buat menara tinggi, bina tenaga elektrik free, boleh terang satu bandar. Tapi orang ini dihapuskan. Tuan-tuan sekalian. Itu. Sebab itulah dia guna nama Tesla tu
untuk kembalikan semula ke teknologi itu, tapi atas nama untung. Hari ni tuan-tuan nampak tak? Macam mana orang beli EV, kereta kena bayar, charge bateri pun kena bayar, bateri pun kena sewa. Lucu tak? Tu. Sebab apa dia kata? Kalau minyak awak kena bayar, takkan bateri awak kena bayar? Tak kena free. Tuan-tuan, minyak kita dah bayar, tak apalah. Kita tak bayar stesen minyak. Ini pump minyak stesen pun. Minyak tu stesen bateri tu kena bayar. Jadi bateri yang ada pada kereta tu seperti pump station lah. Tuan-tuan sekalian, kena sewa. Tu keadaan. Jadi tuan-tuan sekalian, lepas tu berlaku apa lagi? Perbankan antarabangsa. Itu apa sebut tadi. Sistem bank, lahirlah apa yang disebut Federal Reserve. Federal Reserve ni tuan-tuan sekalian, tahu tak bila wujud? Sejak 1913 lagi. Sebelum Perang Dunia Pertama lagi, dia buat dah benda tu. Federal Reserve dengan undang-undang dia. Seperti yang kita cerita sebelum. Kemudian kita pergi yang kedua. Allahu Akbar. Ringkas dah tu. Fitnah yang kedua dia panggil fitnah Sarak. Lepas habis Perang Dunia Pertama, iaitu 1945, cuba ingat. 1945, tuan-tuan sekalian, masuk 1950, tuan-tuan perasan tak? Masa tu hiburan mula naik. Dan 1960, kita kenal di negara kita dengan muzik Poh Ye Ye. Ingat Poh Ye Ye? SG Bank apa semua sekali itu. Itu adalah produk pertama di zaman fitnah Sarak. Apa makna Sarak ni? Iaitu dia adalah fitnah kerana banyaknya kesombongan. Orang jadi ego, jadi perasaan semua. Lepas tu melimpahnya nikmat, banyak maksiat dan banyak enjoy. Dan manusia pula dari sudut medikalnya makin sihat. Makin sihat. Dan makin mewah, makin lega. Tetapi dalam zaman fitnah ini, dia ada asap dia. Kelabu dia. Dan Nabi sebut, kelabu dia ini, tuan-tuan cek betul-betul ni, tahun 1945 ni start ni. Sampai bila? Tahun 2001. 1945 sampai 2001. Ini fitnah Sarak, tuan-tuan sekalian. Di mana dakhanha, debu kelabu dia, iaitu penipuan dia, yang menyebabkan orang jadi asyik, dia lahir daripada bawah 2 tapak kaki seorang lelaki daripada keluarga Ahlul Bait, daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu orang ini dia menyangka bahawa, tuan-tuan sekalian, bahawa ni kena kaji ni. Tokoh yang boleh bawa asap kelabu ni berapa orang agak-agak zaman tu daripada keturunan Rasulullah. Dia yakin dia daripada keturunan Rasulullah, tetapi Rasulullah kata orang macam ni dia bukan daripadaku. Maknanya bukan daripada umatku. Sekalipun dia adalah daripada keturunanku. Sebabnya orang yang menjadi penyokongku, yang menjadi pengikutku adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi sahabat-sahabat semua, ini benda yang kena kita kaji juga dalam kajian kita pada masa akan datang. Kita nak cek tokoh-tokoh Ahlul Bait yang lahir daripada tahun 1945 sampai 2001 siapa, tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan sekalian, apakah Nabi sebut di zaman ini manusia akan sepakat, akan sokong seorang lelaki yang mana papan punggung dia pun tak tetap. Maksudnya manusia boleh sokong orang yang dia sendiri tak ada pendirian. Maksudnya tuan-tuan, duduk paling stabil pakai apa? Pakai kaki ke pakai punggung? Duduk paling stabil. Jadi Nabi nak cerita, di zaman kita, di zaman fitnah ahlas ini,
akan ada seorang lelaki, lepas tu maksudnya mungkin lepas daripada tahun 2001 sampai zaman kita, akan ikut seorang lelaki yang papan punggung dia pun tak tetap. Sebab daging tak ada. Nak berdiri pun tak boleh. Tak sihat. Maknanya nak duduk pun sakit. Jadi mereka sepakat untuk bai'ah lelaki ini. Sedangkan lelaki ini bukan ahli pun. Ni pun lelaki kedua yang kita nak kena kaji. Tadi lelaki pertama. Hak keluar asap bawah tapak kaki tadi, lelaki pertama. Lepas lelaki pertama tu, dia lahir lelaki kedua. Dan benda-benda ni, saya tak boleh cerita lagi hari ni. Kena tunggu masa akan datang. Kuliah kita satu lagi. Kalau saya nak cerita, saya kena bawa bukti, sejarah, hujah dan sebagainya, maka masa yang panjang. Cuma saya bagi gambaran tu. Jadi lelaki yang kedua ini, yang dia sendiri pun tak stabil. Tapi orang sokong dia. Maka, sahabat-sahabat semua, itulah kedudukannya. Jadi lelaki baik, maka jadilah bai'ah itu sepertilah tulang papan punggung, tulang lambung yang tidak boleh berdiri di atas rusuk-rusuk dia. Kan bila kita sakit punggung, nak duduk rusuk pun tak boleh dah. Maksudnya begitu lemahnya orang yang disepakati oleh manusia, yang disokong oleh manusia. Maka kita kena kaji ni, ciri-ciri ni. Manusia yang ada ni siapa? Kita wajib cari. Untuk kita buat awas-awasan. Kita tak mesti kata dia. Tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi kenapa tu jadi gitu? Kerana Nabi kata berat tulang dia itu. Tu sahabat-sahabat semua. Jadi zaman ni, apakah yang berlaku pada zaman ni? 1945-2001 ni, iaitu dia adalah zaman selepas Perang Dunia. Dia panggil zaman ini masuk era kemakmuran palsu. Nampak maju tapi tidak beriman kepada Allah. Antaranya minyak menjadi sumber ekonomi, riba menjadi sistem ekonomi, hiburan merebak, betul tak, daripada zaman Pok Yeye tahun 1960. Tahun 50 lagu apa, muzik apa saya tak ingat. Melayu asli dia saya rasa. Zaman tu. Tuan-tuan saya ingat 1950 tu banyak muzik Arab masuk. Sebab kita tengok filem Ramli pun banyak lagi filem-filem Arab tu. Betul tak? Zaman tu. 3 Abdul ke apa nama? Cuba cek filem Ramli tu. Tahun berapa? Kenapa adanya filem-filem Arab dah tu? Jadi saya ingat 1950 ni filem Arab banyak masuk. Lepas tu masuk orang putih, Pok Yeye. Lepas tu masuk, lepas Pok Yeye kalau tak silap saya, disco. Pop atau disco. Lepas pop masuk disco. Lepas disco masuk pula Hindustan. Lepas masuk Hindustan, mari pula rock kapok ke apa nama semua sekali. Tahun 90-an. Lepas rock kapok, tak tahu jadi apa. Mari muzik M. Nasir dan sebagainya. Saya sekiranya, yang Hindustan tadi tu saya sebut sama Ahmad Nawab. Bila masuk zaman M. Nasir, kemuncak. Habis yang M. Nasir, tak ada. Muzik pun hancur sekarang. Bila tak ada dah orang pandai buat muzik, siapa yang buat muzik hari ni? AI pula jadi komposer. Muzik zaman kita ni jadi muzik elektro. Elektro, hari ni AI buat semua. Jadi kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena perhati ni. Jadi dunia Islam mula kaya, dan masa tu nasionalisme iaitu kebangsaan menjadi dasar pemikiran pembentukan negara. Tuan-tuan tengok ni, minyak, riba, hiburan, nasionalisme. Tuan-tuan cek. Saya kena tengok nota sebab kalau tidak lari ceramah jadi hanyut tak tahu ke mana. Kemudian tuan-tuan sekalian, dunia Islam apa jadi? Mula kaya dengan hasil minyak. Tetapi terikat dengan sistem barat. Sampai minyak-minyak di negara Arab pun barat yang gali. Orang Arab, orang Islam hanya terima komisen. Sebab tu saya sebut dulu, Caltex, yang kita sebut Caltex tu, dia memang gabungan daripada dua syarikat, daripada California dengan Texas, berpakat ditubuh semata-mata untuk gali minyak di Arab Saudi. Tuh, tuan-tuan sekalian. Jadi zaman tu keadaan berlaku. Jadi sistem barat mula masuk. Negara-negara Islam
membina kekayaan. Istana, pihak-pihak istana, raja mewah-mewah. Institusi moden, banyak lahir. Mesti lahir apa semua sekali. Kemudian, tapi kita meninggalkan hukum Allah. Dan terbukti sungguh. Bila PAS menang tahun 1991, ingat? PAS menang tahun 1991 tak? Tok Buni Aziz draft undang-undang. Tok Haji Hadi pun draft undang-undang. Dua-dua draft undang-undang tak boleh nak buat. Betul ke tidak? Tuan-tuan jangan tengok benda tu sebagai sesuatu yang terpisah tu. Tuan-tuan, daripada 1990 sampai 2001. Tapi bila kita start tak buat hukum Allah 1997, ekonomi kita drop sampailah hari ni. Tak naik-naik. Sampai hutang kita sudah triliun hutang kita. Betul tak? Hutang kita sudah triliun. Kata silap saya 1.3 triliun kata. Lebih kurang. Maknanya makin teruk. Bukan makin tak ada hutang. Tak sekalian. Jadi, apakah asap di zaman ini? Asap ni daripada siapa? Secara jelas, asap ini muncul daripada kepimpinan keturunan Arab. Jadi Arab yang menjahanamkan dunia. Arab. Dan memang disebut dalam hadis, wailun lil Arab. Celaka besar kepada Arab. Min syarrin qad iqtarab. Dengan kejahatan yang semakin hampir. Tuan-tuan sekalian. Jadi muncul daripada pemimpin keturunan Arab yang memakai nama Islam tetapi bersubahat dengan Barat. Jadi jelas kalau kita tengok yang bersubahat dengan Barat ni, hari ni nampak sangat. Dakhan tu dah jadi Abraham Accord. Dan akhirnya Abraham Accord bukan sekadar perjanjian normalisasi, sudah bertukar nak jadi millah Ibrahim, agama Ibrahim pula sekali. Ini hakikat yang berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah peristiwa yang berlaku di era ini? Dia bermula dengan perjanjian ataupun satu deklarasi Bretton Woods pada tahun 1944. Tuan-tuan. 1944 iaitu pada hari keesokan hari Christmas. Tuan-tuan sekalian, puak-puak Rusia tadi berpakat buat satu undang-undang untuk dia panggil undang-undang Bank Dunia Antarabangsa. Maka dia pun tubuhlah dua perkara, IMF dan Bank Dunia, sebagai sistem keuangan pasca perang berpaksikan dolar. Itu yang berlaku, tuan-tuan sekalian. Lepas tu, selepas benda tu berlaku 1944, tuan-tuan sekalian tengok baik-baik, 1960 bila minyak dah berjalan, tertubuhlah OPEC. OPEC ini adalah satu pertubuhan negara-negara pengeluar minyak. Kononnya atas dasar nak kawal harga minyak, kononnya. Tetapi sebenarnya dia adalah suatu pakatan untuk menjadikan negara-negara pengeluar ini sepakat di atas satu kehendak yang akan dikawal oleh Barat. Jadi mereka yang menentukan harga, geopolitik tenaga menjadi trust ekonomi global. Jadi pada masa itu minyak menjadi trust. OPEC itu sebenarnya alat untuk menjadikan minyak sebagai trust ekonomi dunia pada masa itu. Tapi hari ini tuan-tuan sekalian, bila mereka tengok minyak sudah tidak boleh memenuhi kehendak mereka untuk buat kawalan sepenuhnya, mereka beralih kepada digital. Dan dalam digital ini, benda yang paling penting bagi mereka ialah rare earth, iaitu nadir bumi. Betul tak? Yang kita semua, yang baru ni perjanjian dibuat antara Malaysia dengan mereka. Dan Donald Trump round dunia buat perjanjian rare earth ini. Baik tuan-tuan sekalian, bumi pelik dia panggil. Lepas tu, apa berlaku? Lepas tahun 1960, tahun 1971, duit dolar yang dulunya berasaskan kepada emas, tidak lagi disandar kepada emas. Tapi ditukar kepada petrodolar, harga pasaran, bergantung kepada spekulasi atau turun naik permintaan di pasaran. Maka lahirlah era duit kertas tanpa cagaran emas. Maka
kayalah negara-negara tadi kerana mereka boleh cetak duit mengikut jumlah yang mereka nak. Banyak mana mereka nak cetak, mereka cipta spekulasi. Mereka buat cerita-cerita ekonomi yang menentukan gini-gini, akhir mereka boleh cetak sebab nilai mata wang mereka naik. Sebagaimana tuan-tuan kena ingat-ingat, harga emas naik mencanak sekarang. Harga emas naik mencanak sekarang, sampai katanya nak sampai 600 lebih, 700 lebih dah 1 gram. Tuan-tuan tahu tak sebab apa? Kerana mereka sudah ada reserve emas yang banyak. Mereka dah ada reserve emas yang banyak dalam simpanan mereka. Mereka akan declare satu masa nanti, duit cash tak berguna lagi. Hanya yang ada ialah duit-duit digital yang disandarkan kepada emas sahaja. Maka duit digital mereka akan menjadi duit yang kuat dan kita semua akan dikawal melalui CBDC. Dia panggil Central Bank Digital Currency. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang akan berlaku. Jadi ini hakikat yang berlaku. Jadi petrodolar, duit-duit yang berasaskan nilai harga minyak akan dipadamkan. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu jangan duk suka sangat kalau emas naik tinggi-tinggi. Kerana dia naik itu sebab di dalam perancangan mereka untuk menutup duit-duit fiat yang sedia ada. Jadi siapa yang ada duit banyak, belilah emas. Belilah emas. Kerana itu adalah simpanan paling selamat. Jadi tuan-tuan sekalian, lepas tu apakah yang berlaku terakhir sekali? 1981 ditubuhlah pula Gulf Country Council, iaitu Konsel Negara-Negara Teluk, untuk menyusun kerjasama negara teluk dengan Barat dari sudut ekonomi dan keselamatan. Sebab tu bila tahun 1981 kita boleh nampak Amerika mula membuka pengkalan-pengkalan tentera mereka di seluruh negara Arab. Perasan ke tak? Ni benar-benar ni berlaku ni. Semua ni tuan-tuan sekalian. Jadi siapakah yang berkuasa pada masa ni? Yang berkuasa pada masa ni 3 sahaja. Amerika, Britain dan Pakatan NATO. Siapa yang main peranan? Elit global yang terdiri daripada Trilateral Commission, Pokok elit, kemudian Bilderberg Group, IMF, World Bank. Dunia Arab menjadi kerajaan minyak. Dia panggil monarki minyak. Setahun 1950-an, 1950, OPEC 1960 dan hubungan Rusia dengan Barat dan Zionis. Yang kita sebut. Negara-negara Arab makin luntur daripada membela Palestin, akhirnya menyokong Amerika dan Zionis. Jadi apakah industri yang berkembang pada zaman ini? Industri yang berkembang ialah petroleum. Kereta mula banyak. Kereta mula banyak sampai pokok kita kampung pun biasa ya, ada kalau sebuah rumah ada 3-4 buah kereta. Kereta banyak. Hiburan, Masya Allah. Ingat tak zaman ni? Daripada tahun 1950 sampai 2000, lahirnya James Bond, lahirnya hero ni, Power Rangers lah, Ultraman lah, Superman lah, Batman lah, segala macam man. Sampai kita pun ada cicak man keluar man. Tu, jenis kaki tiru yang buat kita ni. Tapi tak tahu apa. Sebenarnya, tuan-tuan sekalian, ini semua. Lepas tu, tuan-tuan perasan tak? Daripada tahun 1980, kita ingat lagi 1990 ke 1980. Ada masa tu telefon hak bimbit boleh bawa nama Atur. Sebab beg tu. Usaha bawa Atur. Dah ingat bi? Tak? Bawa Atur. Hari ni tak payah-payah. Semua orang ada. Bukan 2, 3, 4, 5 lain ada seorang-seorang. Telefon, komunikasi. Kemudian media. Media dulu akhbar. Hari ini dah jadi media sosial. Iaitu dalam bentuk internet. Dan gaya hidup konsumerisme. Kalau tuan-tuan perasan, zaman ni lah zaman orang kuat beli. Konsumerisme ni. Ada duit beli, ada duit beli, ada duit jalan. Jalan ke buat kita ni. Habis-habis hak tak ada orang nak jalan, hak warak pun berak juga. Berak mana? Buat umrah, buat haji.
Padahal tak tahu berapa kali lipat ada umrah dengan haji. Duit ke duit, orang tak pergi lagi tu. Aku terak mobil aku puas dah ni. Duk tengok, baru ni pergi pula. Setahun 3 kali ada umrah. Nak cerita. Tuan-tuan sekalian. Itu dia panggil konsumerisme. Ini menggunakan wang semampunya. Sebab tu hari ni tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok apa? Dapat je gaji penuh masjid kita ni. Dapat gaji penuh. Tarik gaji penuh. Ni ya tak penuh. Nak penuh mana? Haknya hancur bol. Haknya hancur. Saya baca berita. Sedang melakukan pemulihan secara giat dan merayu pelancong-pelancong daripada Malaysia supaya datang memulihkan ekonomi Haknya. Kerana 70% ekonomi Haknya adalah daripada pelancong Malaysia. Ambil engkau. Aku larang dah hari tu, jangan duk pergi. Mu tak dengar. Sebelum buah besar lagi, aku ayat tak wajar pergi negara kafir, pergi negara Islam nu belana, pergi kat tempat pok kita tu. Tani naruh orang Islam ni. Hak tu tak kaya-kaya, duk kaya tempat kafir nu hotel tu. Hanyut bah lekat dalam hotel peramak kat orang, tak pergi lagi. Manusia ni lagu tu lah. Kalau tak kata teruk-teruk gitu, tak pergi. Bila kita rakyat gitu, tak izak. Jadi, akhir-akhir Tuhan kata, pok ni tak reti, tak bersedia ayat dah, dia tak dengar dia. Aku wiboh lah pok ni. Segala raik belakang. Tak ada dah kan ni. Nak cerita. Jadi, tak seduk mulia lah kafir ni. Dia baik sebab dia nak duit kita. Padahal mau pergi Haknya sangat tu bukan nak makan sangat. Dia lagi main galak. Maksiat, nak pergi berzina, nak pergi minum arak. Tu banyak. Makan tu tak belah mana. Alik ni ada nak makan. Sontak alik ni pun orang Thailand kot masuk. Sana pun orang Thailand juga. Mana ada orang Malaysia buka kena sontak. Tak hidup orang buka orang Malaysia buka ni. Masuk tak pandang. Jadi tak sempat ni fitnah yang ketiga ni. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana في أداء واجباتنا وقضاء أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تمم لنا بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.